Ini adalah bumper GT-FL yang paling orang tak suka sekali design dia. Sebab apa Zik? Nombor satu, sebab dia kan, dia dah ada dalam market tu dah lama dah. Kalau Zik tengok dekat Back Orange ke kat kedai ke, sebenarnya bumper GT-FL ni dah lama dah ada dalam market. Tapi tak ramai orang nak pakai, mungkin Zik tak tahulah ada orang tak perasan kewujudan dia ke ataupun macam mana. Jadi yang nombor kedua ada orang tak suka adalah disebabkan dia adalah fiber. Jadi fiber ni masalah dia adalah finishing lah. Nak buatkan dia punya finishing tu jadi cantik, nak kena banyak proses lah. Jadi bila proses tu tak kena, nanti lama-lama dia akan jadi timbul-timbul biji. Yang tu yang kita tak nak. So fiber ni leceh dia benda yang macam tu. Dan juga dia tak tahan lasak. Itu adalah kelemahan fiber lah. Yang ketiga pula adalah lubang dia. Lubang dia ke tepi sangat sehingga orang fikir macam mana nak buat fitting exhaust yang ngam-ngam dengan dia punya lubang ni. Dan seterusnya yang nombor 4, iaitu Zik rasa orang tak berapa berkenan adalah design di bahagian tengah. Jadi design di bahagian tengah untuk bumper GT-FL ni dia didatangkan dengan dekat tengah ni. Lepas tu dia ada satu tapak dekat bawah ni, dan dekat tengah ni dia ada satu lampu yang besar, macam besar gedabak jugalah. So dengan apa yang Zik fikir macam mana Zik nak buatkan dia jadi cantik dan juga sesuai dengan konsep apa yang Zik nak buat, iaitu MDM konsep. Zik fikir-fikir dan edit, jadilah macam ni. Dengan Zik beli bumper ni, harga dia dalam tak silap Zik 580 tak silap cat. Lepas itu Zik pergi ke Puzzle Body Kit untuk kita customkan bahagian bawah ni, diffuser. Zik buat kelainan sikit dekat bahagian tengah ni, kita gandingkan dengan lampu kita panggil dia Ultraman lah. Yang ini lampu ni adalah didatangkan daripada Civic Type R. Dia tulis kat situ Civic Type R lah, tapi Zik tak tahulah betapa betul ke tak. Sebabnya S70 ada pakai juga dekat body kit dia yang macam ni, dengan juga SVFE pun ada pakai macam ni juga. Jadi yang ini pun lampu ni dalam 80 lebih, dan juga Zik custom untuk bahagian bawah ni bagi design macam ni 500 lah untuk custom. Total untuk bumper ni saja custom tak siap dengan exhaust dalam lebih kurang lingkungan dia harga 1000 lebih jugalah.